Yang Berhormat Perdana Menteri telah minta sedikit maklum balas dan maklumat terkini berkaitan pelaksanaan subsidi bagi minyak RON 95 ataupun program Budi Madani RON 95 atau Budi 95. Dan Menteri Keuangan kedua telah memaklumkan bahawa pihak Kementerian Keuangan akan mengeluarkan kenyataan penuh pada petang ini sekitar jam 5 ataupun jam 6 petang mengenai status sehingga hari ini dalam pelaksanaan program Budi 95. Pada masa yang sama, Yang Berhormat Perdana Menteri juga telah meminta sedikit penjelasan mengenai beberapa perkara yang tular dalam media sosial, termasuk kononnya berlaku satu gangguan sistem down di sebuah stesen minyak Petron di Pasir Gudang. Dan pihak Kementerian Keuangan telah mengesahkan bahawa seperti yang kita telah baca dalam kenyataan media oleh pihak Petron, masalah bukan melibatkan internet ataupun syarikat telekomunikasi, tapi sebenarnya melibatkan peranti access point ataupun wifi di stesen minyak tersebut. Dan individu mana-mana individu yang mungkin telah mengalami kerugian ataupun masalah akibat daripada waktu itu boleh berhubung dengan pihak Petron untuk mereka bantu. Dan untuk makluman semua yang telah mengisi minyak sebelum hari ini, pada hari ini 1 hari bulan Oktober adalah bulan yang baru, maka jumlah kuota telah dikembalikan kepada 300 liter. Jadi kalau ada sesiapa yang telah membeli minyak RON 95 menggunakan Budi 95 semalam, maka hari ini kuota itu akan kembali kepada jumlah 300 liter. Dan dari semasa ke semasa, sekiranya pihak Kementerian Komunikasi, Kementerian Keuangan ataupun syarikat-syarikat minyak yang mengendalikan stesen-stesen minyak mendapati, mengenal pasti sebarang maklumat yang tular, yang tidak betul, maka kenyataan akan dibuat segera untuk memberikan penafian dan juga penjelasan tentang perkara-perkara yang telah dibangkitkan. Yang Berhormat Perdana Menteri juga telah meminta supaya beberapa perkara diteliti dengan segera dan diuruskan oleh Kementerian Keuangan, termasuk bagi e-hailing dan p-hailing, pemandu-pemandu e-hailing, p-hailing. Juga Menteri Pengangkutan telah minta supaya dimasukkan sekali pemandu taksi dalam kategori tersebut untuk menerima kuota Budi 95 yang lebih untuk tujuan aktiviti mereka. Dan isu yang melibatkan bot-bot nelayan ataupun bot-bot tertentu, terutama di Sabah, Sarawak dan beberapa kawasan di Semenanjung juga sedang diteliti. Selain daripada apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat Menteri Pengangkutan mengenai pemandu-pemandu ataupun rakyat Malaysia yang mempunyai lesen memandu Singapura, maka akan ada satu mekanisme yang khusus untuk membantu mereka mendapat bantuan subsidi Budi 95.